Kalau anda belum ada simpanan 6 bulan gaji, jangan fikir pasal pelaburan dulu. Pelaburan bukan untuk orang yang mencari duit lebih, tapi ia hanya sesuai untuk mereka yang sudah pun ada duit lebihan. Selagi anda tidak ada simpanan sekurang-kurangnya 6 hingga 12 bulan pendapatan, anda sebenarnya belum layak untuk buat pelaburan apapun, sama ada saham, forex atau apa sahaja. Fokus utama anda sepatutnya adalah tebalkan dahulu simpanan. Kalau anda konsisten menyimpan 10% daripada gaji setiap bulan, dalam masa 10 tahun, anda akan ada simpanan bersamaan 12 bulan pendapatan. Contoh mudah, kalau gaji anda RM3,000 sebulan, sepatutnya selepas 10 tahun, anda sudah ada RM36,000 sebagai buffer simpanan. Tapi kalau anda sudah kerja lebih daripada 10 tahun, tapi simpanan 12 gaji pun belum ada, mungkin anda perlu tukar kaedah simpanan. Sebab ramai yang gagal menabung dengan duit tetapi berjaya menabung bila gunakan emas. Kenapa? Sebab duit dicipta untuk dibelanjakan, emas pula dicipta untuk disimpan. Dengan Public Gold, anda boleh mula simpan emas mengikut bajet anda serendah RM100 sahaja melalui akaun Emascap Public Gold. Bila gram emas anda sudah cukup, anda boleh keluarkan dalam pelbagai saiz emas mengikut matlamat anda. Jadi untuk pemula, anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda.